P0335 intermittent. Akhirnya aku dah jumpa punca dia. Kenapa dia boleh tiba-tiba mati dan sebagainya. So hari tu aku dah buat gearbox, aku buat sedikit servis. Masuk balik tiba-tiba kereta ni tak boleh start. Totally die. So kalau kau tengok video-video yang sebelum ni, so that's why aku buat continuity check dekat TDC sensor tu. Basically ECU yang problem. Okay, so aku suspect asalnya wiring kan, tapi bila dah buat continuity check, lepas tu aku buat VNC check dekat TDC ni tak ada issue kan. Awalnya macam tak percaya juga ECU, tapi yalah komen kata pun ECU manual ni memang kadang-kadang dah sampai masa. So sudahnya aku kena swap aku punya ECU. Ni ada dua kan, check punya check, memang ECU kong. Yang tu boleh je start. Tenat. Okay, kalau kau nak refer balik cara macam mana nak troubleshoot untuk tak boleh nak start 0335, boleh tengok video yang lain lah. So aku start daripada TDC sensor. So VAC pun sampai. So VAC aku tak ada video yang tu, tapi kau probe je lah dekat TDC sensor punya wire ni. Check kalau masa cranking dia bagi reading, dia akan bagi reading VAC dah. Dia dalam 0.5 VAC. Dan sampai ke sini, yang sampai ke port ECU ni boleh tengok video satu lagi. Alright, so sekarang enjin pun dah hidup, alhamdulillah.